Kalau contohnya kita perlu 20,000, manakala untuk nak pergi baiki hybrid battery tu baru perlu 2,000 lebih ataupun 3,000 lebih untuk satu modul. Bila rosak barang tu, kita patut terus hybrid delete ke tak? Ni sebenarnya bergantung dekat berapa tebal poket owner tu. Sebelum nak buat sesuatu, pertama sekali kita kena tahu apa kebaikan ataupun keburukan kita buat satu barang. Kalau contohnya nak deletekan hybrid, pertama sekali kita perlukan kos standby yang untuk pergi buat hybrid delete. Lepas tu steward akan tanya, kenapa mereka beli kereta hybrid? Kalau contohnya masa mereka beli kereta hybrid ni sebab power dia, function dia ataupun fuel consumption dia. Sekarang buat hybrid delete, masa tu beli satu 330i tu lagi baik. Tapi tak kira macam mana pun nak buat sesuatu tu terpulang dekat owner tu masing-masing sebab keperluan setiap owner memang lain. Steven bagi lagi satu case study. Contohnya kalau yang hybrid komponen tu barang yang rosak tu mahal. Kalau inverter tu rosak mahal, top up lagi sikit pergi hybrid delete bagi Steven itu memang berbaloi sebab dia jarak harga tu tak beza mana. Kalau contohnya macam hybrid battery dengan hybrid delete, beza harga tu dekat 17,000. Jadi masalahnya berbaloi ke tak pergi buat ni terpulang dekat owner tu masing-masing.